inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jumpa. Kau disenangi siapa jumpa. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Aku pihak lawan ni kuat ke? Kuat? Tapi aku tak takut. Kenapa? Sebab kubu Kibilat itu teguh dan kukuh. Tak pernah dalam sejarah ada musuh yang berjaya repuk kubu ni. Betul. Jom tindak. Akak ni kacau lah. Kita orang askar tengah bertanding kubu dari serangan musuh. Tengah perang ni. Akak lah musuh tu. Sekarang korang dah kalah. Dah habis perang, cepat kemas. Tang buat sepah je. Ni bukan sepah lah, Kak. Ni kubu yang dah roboh. Jangan cakap banyak. Kemas sekarang sebelum opah balik. Tapi kita orang nak main lagi. Pergilah main kat luar dengan kawan-kawan. Kain hujan tu akak tak nampak ke? Macam mana nak keluar kalau hujan? Betul. Pun tak tahu. Kemas. Cepat. Okey, aku lawan dengan Ihsan. Boleh je. 1, 2, juice. 1, 2, juice. 1, 2, juice. Yeay, menang! Siapa menang? Kumpulan aku. Wow. Tahan. Jangan roboh. Ihsan, sini cepat. Ihsan, kau tak apa-apa? Kepala kau sakit ke? Sakit sikit je. Tapi tak ada apa-apalah. Ya ampun. Pondok kita kenapa? Yalo, sudah mau jatuh. Kenapa? Ihsan langgar tadi. Aku minta maaf. Ihsan. Apa? Darah. Susanti, ada mangsa cedera. Mari tolong. Iya. Terima kasih, Mimi. Susanti? Sama-sama. Oi, buat apa tu? Nak betulkan pondok ni. Dah nak roboh. Jangan memandai nak betulkan. Korang budak-budak apa tahu. Kalau kena empat, siapa susah? Ihsan, kenapa dengan kepala kau? Terhantuk kat tiang pondok tu. Ihsan. Bahaya ni. Tiang, lantai, semua dah reput. Dah, semua balik. Jangan main kat sini. Alah. Kalau tak kat sini, nak main kat mana? Betul tu. Carilah tempat main yang lain. Sini dah tak sesuai. Loh, biasanya kita main di pondok ini. Betul. Sekarang kenapa tak sesuai? Tengok sana. Dah nak buat pembangunan. Itu sana. Sini, tanah tempat korang main ni pun akan diambil.
suka, saya tak suka. Pondok kita macam mana? Tu. Pondok kita akan diroboh. Upin, Ipin, kenapa muka sedih? Oi, jawablah. Opa tanya tu. Opa, pondok kita orang dah nak kena ambil. Siapalah nak ambil pondok buruk tu? Tak tahu. Tapi atuk yang cakap. Yelah, tempat tu nak dibangunkan. Tapi, boleh ke diorang nak ambil tempat kita orang main? Boleh je. Bukan tanah korang. Ipin! Apa hal? Pondok kita. Jom. Pondok kita. 2-3 batang lidi. Apa sudah jadi? Ayah, mana pondok? Mana? Siapa yang berani robohkan? Pondok kita. Pondok dah tak ada. Kesian. Carilah tempat lain. Memori pondok main. La 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 la. Apa yang dekat urus ni? Banyak memori kita kat sini. Nanti aku bagi semua. Ipin, cari kayu. Ail, kau cari batu. Setuju semua? Setuju. Baik, kita mulakan sekarang. Aku tolong. Cukup lagi ni, San. Nak jadi kubu yang kukuh. Betul. Kita sama-sama pertahankan. Siapa berani nak robohkan? Mari. Sudah roboh. Mimi, berani kau? Asyik. Udah ada tempat main. Marvelous! Kawan-kawan, mari. Tengok sini. Jom ambil gambar.
Aku nak balik lah. Kepala aku pening. Yelah tu. Eleh, kepala ke? Perut kau yang pening. Kau nak ikut? Marilah. Nak. Tunggu. Nanti aku datang balik. Tunggu. Yelah tu. Ayah, semua lari. Oh, alasan. Ada sesiapa lagi? Saya? Saya apa? Saya, Upin, Ipin, Main. Tinggal 4 orang. Marvelous. Lupalah. Aku kena pergi hantar barang. Kau pun? Kalau hantar esok tak boleh kau main. Tak boleh. Aku dah Macam mana mau lari? Upin, Ipin. Ada dengar? Saya punya apa? Panggil. Kena pergi. Nak pertahankan kubu sama-sama konon. Akhirnya tinggal kita berdua. Tak apa. Kita berdua kan hebat dalam pertahankan kubu. Tak sia-sia kita main hari-hari. Cepat ikut gua. Turun. Masuk ikut belakang. Cepat. Wah, tu. Mak oi, basah kuyup. Main hujan lah ni. Bukan. Dah tak ada pondok nak berteduh. Kesian. Memang di pondok roboh. La 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 la. Apa yang roboh? Hah? Macam mana agaknya kubu kita? Pondok kita. Jom kita tengok. Jom. Apa pondok kita ke ni? Kita ada pondok baru. Jom main. Siapalah yang buat ni? Nasib baik tanah tu tak jadi diambil. Adalah tempat budak-budak tu nak main. Pukul 1. Pukul berapa datang harimau? Pukul 2. Hati-hati. Pukul berapa datang harimau? Waktu makan. Hanya, satu harimau sudah jatuh.
lawan dengan Ihsan? Boleh je. 1, 2, juice. 1, 2, juice. 1, 2, juice. Yeay, menang! Siapa menang? Kumpulan aku. Tahan. Jangan roboh. Ihsan, sini cepat. Ihsan, kau tak apa-apa? Kepala kau sakit ke? Sakit sikit je. Tapi tak ada apa-apa lah. Ya ampun. Pondok kita kenapa? Yalo, sudah mau jatuh. Kenapa? Ihsan langgar tadi. Aku minta maaf. Ihsan. Apa? Darah! Susanti, ada mangsa cedera. Mari tolong. Iya. Terima kasih, Mimi. Susanti. Sama-sama. Banyak memori kita kat sini.